Bila kerjaya dah stabil, inilah masanya untuk upgrade. Kita orang jumpa satu kawasan rumah kluster 2 tingkat dengan keluasan 30 kali 70 kaki. Harga dia, kita orang cerita dekat ujung video nanti. Rumah ni datang dengan tempat parking kenderaan yang luas. Sebelahnya pula ada taman yang boleh digunakan untuk tenangkan minda korang tu. Untuk ruangan dalam, rumah ni datang dengan 4 bilik tidur dan 3 bilik mandi. Ada satu bilik dan bilik mandi dekat bawah. Naik ruangan atas, dalam bilik utama, sini ruangan katil. Sebelah sini korang boleh dekor dan letak perabot besar dan cantik macam ni. Dia datang sekali dengan bilik mandi dalam bilik dan juga ruangan balkoni yang korang boleh guna untuk hirup udara segar. Untuk bilik 2 dan ketiga, dia ada sebelah sini. Dan ada ruangan keluarga sesuai untuk anak bermain, membaca, yoga atau bersantai bersama keluarga. Nak tahu tak berapa harga rumah ni? Dengan kemudahan infrastruktur yang hampir lengkap. Ada KTM, ETS yang tak sampai pun 5 minit. Pasar raya ada. Dan nak ke airport pula tak sampai pun setengah jam. Lokasi dia kalau korang dari arah JB menghala ke arah Sedenak, dekat trafilat Sempang Kota Tinggi ni, korang belok kanan. Lepas tu korang terus je, tak sampai pun 3 km. Semua yang korang nampak dekat dalam video ni, nanti korang boleh tengok sendiri depan mata korang. Korang cari je Saintech Bandar Kulai. Mesti nak tahu harga dia kan? Yang ni harga dia. So orang JB, mana lagi tempat perumahan yang boleh jadikan sebagai pelaburan? Cubalah komen.